Sote veggie. Ni sote veggie, kita akan bagi 2 slice of rib eye. Satu ni 100 gram bang. Oh baik. Kita bagi sekali dengan kuah demi glaze. Ya, brown sauce lah ya. Macam ni berapa harga bang? Macam ni bang, dalam kedai kita dalam RM37 saja bang. Oh serius ah? Itu menu yang paling mahal sekali dalam kedai ni bang. Oh, 37 ni yang paling mahal? Ya, 37 bang. So yang untuk ini saya minta maaf sikit, harga dia agak tinggi sikit ya. Kat sini dalam RM25. Tapi insya-Allah saya boleh jaminkan kita punya carbonara best in town, insya-Allah. So kita akan bagi sekali dengan grilled chicken, parmesan sikit dengan parsley. Bulgogi fries kita. Bulgogi fries 290 gram. 2-3 4 orang no hal punya. Ya, betul bang. Ini campuran daging lah, daging homemade kita. So daging yang digaul dengan sos special tu? Dengan sos special, teriyaki, ada bawang, ada tomato cherry. Alright. Baik. Berapa ringgit ni bang? Ini dalam RM21. Alright, so ni last menu abang yang abang order. Mushroom soup with garlic bread bang. Oh. Okey, siap semua. Bang nak tanya, semua ni sampai 100 ke bang? Tak sampai bang 100. Ha? Serius tak? Tak sampai bang, RM93-RM94 abang dapat semua ni. Oh. Habis buka pukul apa kedai ni? Okey, kita buka pada pukul 4.30 petang, dah boleh start order sampai pukul 11 malam. Okey, korang waste ni nama Carl Western and Grill, insya-Allah. Nama saya sikit, jangan risau, Isyahrin Kar Iskandar Islam. Ada 2 kedai kan? Ada 2 kedai. Satu dekat Salak, satu dekat Nilai ni. Boleh waste sama je. Baik bang, ni saya makan dulu bang. Boleh, insya-Allah. Bismillah bang. Nice, terima kasih.